Servis pertama daripada Pong Saton berjaya diapungkan. Blok baik daripada Yok Sanon. Mengatakan kepada Ridwan Hakim, lagi, tinggi lagi. Macam itulah. Saya rasa Hakim kalau dia melakukan pukulan di tengah-tengah ada masalah di situ. Sebab dari segi Cantik, dia kembali dapat ace. Menyentuh jaring terlebih dahulu sebelum dia jatuh betul-betul di antara ketiga-tiga pemain Kuala Lumpur. Bagaimana pula respon daripada Zarif? Mata challenge. pada mata yang kelima Dia akan mata mula kelima dia dah mula bergerak. satu blocking yang baik selepas Rizwan Hakim naik untuk melakukan libasan. First ball yang baik daripada Amirul Zazwan memudahkan kerja Rizwan Hakim untuk melakukan libasan. Lompatan Yok Sanon agak baik sebenarnya. Kali ini baik daripada Farhan. Simpanan yang sempurna. Kali yang kedua, peluang yang kedua untuk Yok Sanon agak sedikit rendah tapi berjaya juga untuk Yok Sanon mendapatkan mata. Pinang bagi menyamakan kedudukan kini 3 sama. Tak mudah, tapi itulah yang perlu dilakukan. Tiga sama. Baik, pertahanan Zarif. Agak jauh. Hakim tidak melakukan renjaman yang pecah dulu di set 1 tu. Saya rasa Farhan dah tunggu bola tersebut. Kita tengok Farhan dah masuk ke dalam untuk melakukan tackling. Zarif mungkin mencari Yok Sanon. Ya, Farhan juga sasarannya. Bola yang kedua untuk dapat juga akhirnya daripada Rizwan Hakim. Sini Hakim punya blocking tu agak menarik situ Dan saya katakan tadi tu blocking yang berbentuk L itu yang nampak macam terkena lutut di situ macam dia punya tepi lutut dia. Kali ini kalau kita lihat keluar. Ini baik daripada Farhan. Bola kedua sedap untuk Lagi sekali lagi. Kalau kita tengok dari segi bentuk blocking bila bola rapat Hakim akan melakukan berbentuk L. Tapi bila bola jauh Hakim akan melakukan blocking lurus ke kaki yang lurus. Kita tengok situ. Ini macam tiang tol juga. Itu yang saya kata tadi. Lambungan daripada itu. Tapi dalam mainan Hakim berjaya untuk mendapatkan bola pertama. Disudahkan oleh Rizwan blocking Hakim. badan di situ. Hakim hanya melakukan tapping saja di belakang Aiman. Walaupun bola daripada Farhan itu sebenarnya dah keluar. Tapi Hakim mungkin rasa lebih yakin untuk ambil daripada membiarkan saja. Bersahaja tolakan daripada Rizwan Hakim. Galingan dah cantik daripada Syarif Aiman. Dalam permainan peluang kedua untuk Rizwan Hakim. Kali ini tolakan memperdaya Syarif Aiman. Itulah saya kata tadi tu, Amirul dengan Zarif ni dia mempunyai kawalan yang baik. Maknanya kalau sesuatu permasalahan di segi postball tu macam kata tadilah, dia sekali saja, lepas tu Zarif pula membantu. Persefahaman ni yang penting dalam dan juga Pulau Pinang. Peluang yang pertama untuk Syarif Aiman, dia berjaya untuk mendapatkan mata. Jalan kaki terkena apa ya? Peluang untuk Rizwan Hakim. Baik daripada Syarif Aiman.
Kedua killer ni adalah pelatih skot negara kita. Ya. Mungkin diorang ni Mengubah kepada Pom Saton. Kali ni keluar. Sasaran tu tepat Musin. Dia nak Dia cari. gunakan kaki kiri dia tu. Tapi tadi tak bersedia. Baik untuk Ridwan Hakim. Masih permainan. lagi. Terlepas. Bola itu ke gelanggang Kuala Lumpur. Kali ini masih lagi Syaril Aiman berjaya untuk melakukan hadangan. rasanya ada 12 sentuhan tadi tu. Ya, 3 kali tidak. sentuhan. Sinilah kita mula sedar bahawa kecergasan pemain amat penting. Ya, betul. Dari Farhan Adam. Baik untuk Syaril Aiman. Itulah Syaril Aiman. Betul. Kalau kita lihat hantaran Farhan Adam tu memang betul-betul tinggi. Ya, betul. Betul-betul tinggi. Dia macam net 5 kaki 2 inci. Saya rasa lompatan Hakim tu lebih Peluang kurang. final dalam kedudukan mengejar perlawanan. Bola pertama Amirul Zazwan lekat. Kali ini mata untuk Kuala Lumpur. Tapi agak dekat dengan badannya dan Amirul Zazwan cekap memastikan hantaran berada di zon pukulan saja. Kalau kita perhatikan ya, Hakim ni dia punya libasan backstroke-nya saya rasa speednya lebih Ada kurang. peluang, ada peluang. Saton bola pertama untuk Syaril Aiman. Ke Amirul Zazwan setakat ni kaki kiri, tak sebagaimana set yang kedua. Bola dua. Dan seterusnya Syaril Aiman. Dia dapat lagi. Bola tak lepas. Di mata akhir untuk ke aksi final. 1, 2, Syaril Aiman. Kali ini berjaya untuk mencuri satu mata. Sikit lagi. Kuala Lumpur ketika ini ada advantage yang sangat besar, Zaki. Betul. Sangat-sangat besar. Saya rasa Ponsatan kali ini melakukan servis yang laju untuk gamble bola. Dia akan keluarkan apa saja. Kuah pun kuah lah. Itu. Baik daripada Amirul Zazwan. Dan Habis selesai di separuh akhir pertama. 10 mata